Assalamualaikum guys. So, kembali dalam YouTube aku, Faiz Semut. So, aku ada kata-kata lah. Bukan kata-kata tapi sebuah luahan hati kepada lelaki di luar sana. Aku tahu korang mesti penat. Korang mesti rasa susah hati. Korang rasa macam korang terbeban, rasa beban lah. Dengan banyak masalah, dengan banyak benda yang korang alami ataupun korang intungkan dalam hidup korang. Korang ada banyak beribu-ribu masalah kan, tapi korang tahan, korang pendam, korang tak bagi tahu siapa-siapa. Korang simpan, korang tak luah kepada siapa-siapa walaupun orang yang paling dekat dalam diri korang kan. Aku tahu benda tu sebab aku pun alami juga benda tu kan. Kadang-kadang pada masalah pada yang mana dah kahwin, pada isteri dan anak-anak ataupun family. Kalau yang masih couple pada makwa kan, dan tempat kerja. Tapi aku nak satu je kepada korang. Korang kena kuat kan. Korang kena kuat, korang kena tabah. Korang kena ingat Allah SWT. Walaupun tak ada tempat untuk korang mengadu, tapi ada tempat untuk korang bersujud. Ada sejadah untuk korang bersujud kepada Allah SWT. Korang boleh mengadu kan. Korang kena banyak bersabar. Sebab dalam dunia ni, walaupun bagi kita simple, tapi perjalanan kita sangat sukar. Itu saja.